Siri ini berlatar 2 tahun setelah siri Ultraman Ginga. Hikaru Raido menerusi kerjayanya sebagai seorang pengembara dan mengembara di negara Meksiko. Tiba-tiba berlakunya gempa bumi dan munculnya kristal besar di sana. Hikaru mendapat penglihatan tentang Ultraman baru dan host manusianya selepas menyentuh kristal tersebut. Di suatu tempat, munculnya robot bernama Android 10 dan seakan membangkitkan kristal dari bawah tanah atas arahan Sailor Seijin. Pasukan khas yang bernama UPG segera ke tempat kejadian dan mengosongkan penduduk di tempat itu. Di bawah tanah ternyata terdapat tamadun yang hidup yang bernama Victorian. Shaw dipanggil oleh pemaisuri Victorian kerana batu Victorian dicuri. Dia menyuruh Shaw untuk ke permukaan menangkap pelakunya sambil memberinya Victory Lancer. Pemaisuri tersebut menasihati Shaw untuk tidak mencederai manusia di permukaan. Tiba-tiba munculnya kayu dari bawah tanah yang bernama Shepardon. UPG yang menyangka itu adalah ancaman langsung menyerang kayu tersebut. Hikaru yang berada di sana mengambil kesempatan untuk menarik panjang kayu itu dan berjaya menjatuhkannya. Shaw yang baru sampai ke permukaan melihat batu Victorium diambil, menyuruh Shepardon untuk berundur. Hikaru yang merasa janggal mengikuti Shaw. Ada juga momen Hikaru berbual dengan Shaw dan ada komedinya juga. Ya. Lagi-lagi batu Victorium dicuri oleh Android 10. Dengan 10 mensamankan EX King, keadaan menjadi lebih mendesak. Shaw menggunakan Victory Lancer yang diberikan oleh pemaisuri Victorian dan langsung bertukar menjadi Ultraman Victory. Pertarungan Ultraman Victory melawan EX King pun terjadi. Cara bertarung Ultraman Victory yang ganas membuatkan EX King kesulitan dan juga membahayakan manusia yang ada di sekitar. Hikaru yang tak tahu apa yang dia harus buat akhirnya bacot no jutsu bersama Giga Spark dan mendapat keupayaan untuk bertukar menjadi Ultraman Ginga lagi. Kali ini Ginga pula yang menjadi highlight dan mengalahkan EX Red King dengan serangan Ginga Cross Shield. EX Red King yang dikalahkan kembali ke bentuk Sparkle. Tiba-tiba Victory menyerang Ginga dari belakang dan mengambil Sparkle tersebut. Ternyata Victory dapat menggunakan kekuatan kayu dan seakan-akan ingin menyerang Ginga. Victory yang menggunakan kekuatan EX Red King menyerang Ultraman Ginga. Pertarungan yang cukup sengit itu menyebabkan kedua-dua dari mereka kehabisan tenaga dan akhirnya menghilang. Di sisi lain, Hikaru berjumpa semula dengan Ultraman Ginga dan menanyakan tentang Ultraman Victory. Lebih tepatnya, apa objektifnya. Ultraman Ginga malah mengatakan pada Hikaru, "Kamu nanya?" UPG yang menjumpai Hikaru memaksa dia mengikuti mereka. Adik Shaw, Repi dan Sakuya berjumpa dengannya kerana bimbang. Disebabkan Shaw satu hari tak makan, akhirnya tumbang juga. Kita diperlihatkan bahawa Sailor Seijin merupakan dalang di sebalik kekacauan ini, manakala Android 10 cuma babu yang diarahkan olehnya. Dia membuat keputusan untuk merampas lagi kristal Victorian walaupun munculnya Ultraman Ginga dan Victory. Di markas UPG, Yoshiaki Jino selaku ketua pasukan UPG kagum dengan aksi Hikaru sebelum ini dan menawarkannya untuk masuk ke pasukan itu. Tambahan lagi, UPG masih baru dibentuk dan mereka masih tiada lagi persiapan dari segi senjata maupun berjuang. Jadi yang mereka cuba pentingkan sekarang ialah ahli pasukan. Bukan itu saja, Hikaru juga dapat berjumpa dengan kawan lamanya iaitu Tomoya Ichijoji. Dia menjelaskan sedikit sebanyak berkenaan kristal kepada Hikaru dan membuatkan dia bersetuju untuk bergabung dengan UPG. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan lintah pintas. Katanya kawasan di sana selalu berlakunya gangguan elektrik. Hikaru berspekulasi yang ianya ular dari kayu dan kayu tersebut ingin mencari kristal Victorian. Repi dan Sakuya yang lagi bersia-sia ingin mengejutkan Shaw dengan makanan. Bukannya mereka beli tapi mencuri. Shaw dikejutkan dengan Android 10 mengambil kristal Victorian. Tambahan pula UPG yang baru sampai menganggapi yang mereka berdua bekerjasama. Salah faham itu pun terjadi. Shaw teringat dengan kata-kata pemaisuri Victorian untuk tidak mencederakan manusia. Arisa yang cuba menangkap 10 dikejutkan dengan 10 yang mensaman King di dalam bangunan. Cebisan bangunan jatuh ke tanah dan menghampir mengenai Shaw. Untungnya Hikaru menolaknya yang menyebabkan dia yang menerima kecederaan itu. Shaw tanpa membuang masa bertukar menjadi Ultraman Victory dan berhadapan dengan King. Victory yang awalnya unggul sempat kesulitan kerana kemampuan petai milik King. Hikaru membantu Victory dengan bertukar menjadi Ultraman Ginga untuk melengahkan masa. Victory kembali beraksi dengan menggunakan kekuatan EX Red King dan akhirnya mengalahkannya dengan Victorium Shield. Shaw menanyakan pada Hikaru kenapa Hikaru menyelamatkan dia. Hikaru menjawab yang mereka berdua mempunyai objektif yang sama walaupun berbeza misi. Kita juga diperlihatkan di mana pangkalan Sailor Seijin meletak.
dan tujuan mereka mencuri kristal Victorian adalah untuk membangkitkan ketua mereka yang sepertinya dikalahkan di bulan. Repi dan Sakuya bercadang untuk pergi ke permukaan demi menggembirakan show dengan makanan kegemarannya. Di sisi lain, 1-0 dihukum kerana gagal mendapatkan batu Victorium dan diganti oleh Alien Guards. Bilangan besar Imperializer menuju ke kawasan itu dan melakukan kekacauan. Sementara Guards dan 1-0 cuba mendapatkan kristal Victorium. Hikaru bertukar menjadi Ginga dan berhadapan dengan Imperializer. Namun kalah telak. Cubaan Guards dan 1-0 mendapatkan kristal Victorium gagal kerana prosesnya diganggu oleh Sho. Sho memarahi Repi dan Sakuya kerana pergi ke permukaan. Hikaru yang baru sampai mengatakan yang Sho perlukan teman untuk bersama dengannya. Itu sebab adiknya risau sebab Sho ni ia tiada kawan. Mereka kembali ke UPG sementara Hikaru direhatkan. Tomoya menjelaskan sedikit sebanyak tentang apa yang telah terjadi pada mereka bertiga. Oh ya, lupa. Sempat berselisih juga 1-0 dengan Guards sampaikan 1-0 ini di-reset programnya. Sho pula yang kali ini bertukar menjadi Ultraman dan berhadapan dengan Imperializer. Berkat Spadol Kaiju, dia dapat menjatuhkan bilangan besar Imperializer. Namun kesulitan selepas Guards mensamun King Joe. Hikaru yang cedera teruk ingin menyertai pertempuran itu dan dihalang oleh Tomoya. Jelaslah keadaan dah macam tu nak lawan lagi. Bacun no Jutsu Hikaru akhirnya didengari oleh Ultraman Taro dan memberinya Strium Brace. Hikaru masih memastikan dirinya untuk bertukar berkat bantuan rakan UPG-nya. Dia tak kena tembak dan langsung menggunakan kekuatan tersebut dan terlahirlah Ultraman Giga Stream. Dengan kekuatan 6 Ultra Brother, Ginga dengan senangnya menjatuhkan askar Imperializer dan menamatkan pertarungan dengan serangan 7 White Shot. Hikaru memberikan Spadol kepada Sho kerana punya Sho melarang Repi untuk mengikuti dia kerana situasi akan jadi lebih membahayakannya. Sho masih menanyakan dirinya, adakah dia cukup kuat untuk menjadi Ultraman. Di sisi lain, identiti Hikaru sebagai Ultraman hampir terbongkar. Untungnya dia sempat menipu rakan UPG-nya dengan alasan yang tak masuk akal. Akibat sifat Guards yang merendahkan musuhnya, dia dikalahkan dengan kekuatan baru Ginga. Excellent menggantikan Guards dengan 1-0 dan menyelesaikan tujuan mereka. 1-0 mensamun Sadola dan berhadapan dengan Ultraman Victory. Victory dengan Spadol Kaiju tidak dapat menggunakan kebolehan mereka dan dibantai habis-habisan. Hikaru pula yang mencuri highlight dengan bertukar menjadi Ginga dan mengalahkannya dengan serangan Ultra Cutter. Sho menolak pemberian Spadol dari Hikaru dan berkata yang dia tidak perlukan apa-apa termasuk Spadol untuk mengalahkan musuh. Pemaisuri Victorian berkata pada Sho bahawa Hikaru mempunyai sesuatu yang dia tiada. Sho berjumpa dengan Hikaru dan menanyakan hal itu. Hikaru menjawab, punya gurau-gurau. Hikaru mengaitkannya dengan kawan. Alasan kenapa menjadi kuat kerana rakan yang ada di sekelilingnya, baik yang menolongnya maupun yang dia lindungi. Selagi ada sebab kenapa kau bertarung, kau sanggup mencari cara untuk menjadi kuat dan tidak akan sesekali mengalah demi mereka. Tapi bohong. 1-0 yang berjaya mendapatkan kristal Victorian mensamun Gudon. Sho yang menjadi Victory langsung melawan Gudon. Sebelum bertukar, Hikaru teringat dengan kata-kata Sho dan akibatnya Victory tak mampu memberikan pertarungan yang cukup baik. Repi yang membawa Spadol Kaiju pergi ke permukaan selepas mendapat izin dari pemaisuri Victorian. Malah dia yang menjadi sasaran oleh Gudon. Untungnya Hikaru sempat bertukar menjadi Sadola dan melindungi Repi. Repi memberikan Spadol King Joe kepada Sho. Dengan kemampuan Spadol itu, Gudon berhasil dikalahkan. Dan akhirnya kita dapat lihat momen yang boleh dikatakan manis lah antara adik dan juga abang. Di bandar munculnya Vakishim dari wormhole. Ternyata Vakishim itu dikawal oleh 1-0. UPG diarahkan untuk ke tempat kejadian dan Hikaru ditinggalkan oleh mereka. Hikaru bertukar menjadi Ginga dan langsung bergegas ke tempat di mana Vakishim berada. Vakishim mampu memberikan pertarungan yang cukup baik sehinggalah Yapul keluar dan menghalau 1-0 dari dalam badan Vakishim. Yapul tidak tertarik dengan tujuan Exceller dan hanya ingin melawan musuh abadinya, iaitu Ultraman. Goki sempat tertekan juga. Macam inilah rasanya kalau jadi tim beban. Yapul yang melihat itu memasuki badan Goki. Di markas UPG, Tomoya akhirnya mengetahui identiti sebenar Ultraman Victory, yang dimana dia ialah Sho. Keadaan badan Goki berubah tiba-tiba dan terkadang boleh hilang kawalan. Dia bergegas ke tandas untuk mencuci muka dan melihat Yapul keluar dari cermin tersebut. Ahli UPG yang lagi menyiasat apa yang terjadi dikejutkan dengan dalangnya iaitu Goki. Hikaru melihat Goki yang terbaring di atas tandas dan cuba menolongnya. Ternyata Yapul mengambil kesedarannya dan mengurung Hikaru di dalam dimensi miliknya kerana dia tahu yang Hikaru adalah Ultraman.
Tomoya baru selesai meneliti tentang Vakishim. Dikatakan yang Yapul mampu mengawal apa sahaja termasuklah manusia. Yapul yang berada di belakang mencekik Tomoya sambil menanyakan di mana Ultraman lainnya. Di sebuah kuil, Sho lagi melihat wanita mengandung yang lagi mengatakan impiannya. Yapul yang muncul dari belakang menyerang langsung Sho. Wanita tersebut terjatuh dan merasakan kesakitan di perutnya. Goki mendapat kesedarannya semula dan membawa wanita itu ke hospital. Sho bertukar menjadi Vittori dan mengejar Goki, namun gagal kerana Vakishim menghalangnya. Taro menyuruh Hikaru menggunakan Stream Embrace untuk membebaskan dirinya dari kurungan dimensi Yapul. Hikaru langsung bertukar menjadi Ultraman Ginga dan ingin membantu Vittori, namun Vittori menolak dan menyuruhnya mengejar Goki. Goki berjaya membawa wanita itu ke hospital dengan selamat. Yapul yang marah mengubah saiznya dan cuba menghancurkan hospital tersebut. Ginga tanpa basa-basi langsung flying kick dan Goki terkeluar dari badan Yapul. Pertarungan antara Ginga dan Vittori melawan Yapul dan Vakishim pun terjadi. Kerjasama mereka dua yang cukuplah kompak menyebabkan mereka dapat mengalahkan musuh mereka dengan serangan Metalium Kosen dan Vitorium Shoot. Goki meminta maaf pada wanita tersebut kerana apa yang terjadi. Goki juga menanyakan wanita itu tentang keselamatannya. Wanita itu menjawab yang dia tidak akan apa-apa kerana ada UPG dan Ultraman di bandar itu. Mereka kembali ke markas UPG, manakala Sho membawa bunga dan seakan ke hospital. Arisa dan Hikaru yang lagi meronda melihat Sho yang diikuti seorang wanita. Wanita itu bernama Hiyori dan mengakui yang dia ialah Victorian. Sho tidak mempercayainya kerana kristal di leher Hiyori tidak bersinar. Hiyori yang marah menyerang mereka berdua sambil mencuri Victory Lancer. Dia kemudian mensamun Gomora dan berhadapan dengan Ultraman Ginga. Pertarungan itu berakhir dengan Hiyori melarikan diri selepas mendengar suara Shepardon. Ternyata Hiyori bersekutu dengan Exceller demi membalas dendamnya. Sho membawa Hikaru berjumpa dengan pemaisuri Victorian, iaitu pemaisuri Kisara. Di sini terkuak bahawa Victory Lancer dapat digunakan kepada mereka yang terpilih. Yap, betul, Hiyori juga termasuk yang terpilih. Mereka bertiga mendapat satu pernyataan bahawa Victorian sempat bergaduh sesama sendiri semata-mata ingin menggunakan Victory Lancer. Disebabkan itu, mereka termasuk Hiyori dihalau dari planet bumi. Hiyori mensamun Gomora lagi dan melakukan pertarungan yang kedua kalinya bersama Ultraman Ginga. Ginga menyerang Gomora dengan Stodion Kosen, tetapi serangan tersebut mengenai Shepardon. 1-0 mensamun Golza dan menyerang Ginga dari belakang. Keadaan menjadi semakin kacau. Sho meminta Hiyori memberikan Victory Lancer padanya agar dia dapat membantu mereka yang lagi kesulitan. Hiyori memberikannya kepada Sho sementara Gomora dikalahkan. Sho bertukar menjadi Ultraman Victory dan mengalahkan Golza dengan kemampuan ES Tracking. Pemaisuri Kisara membuang segel dari Hiyori dan meminta maaf padanya. Mereka berdua akhirnya kembali ke bawah tanah. Sedangkan Exceller di sisi lain menjumpai sesuatu yang menarik perhatiannya. Di UPG Life Base, mereka dikejutkan dengan kemunculan Gankyu dan ternyata Gankyu itu disummon oleh God Seijin. Dia menyasarkan Shepardon atas arahan Exceller kerana Shepardon memiliki kristal Victorium yang jauh lebih banyak dibandingkan kristal Victorium yang lain. Di sini Hiyori memberitahu pada pemaisuri Kisara di mana dalang di sebalik kekacauan ini ialah Exceller Chibu Seijin. UPG ingin membantu Shepardon. Tomoya mengatakan yang mereka boleh menghalang Gankyu dengan mengubah tenaga Magna Wave UPG. Namun mereka harus melakukannya secara fizikal dan caranya itu agak rumit. Mereka mula membahagikan kerja dan langsung bergegas ke UPG Life Base. Goki dan Arisa menyasarkan wayar besar tersebut, sedangkan Hikaru dan Captain Yoshiaki memprogram ulang Magna Wave sesuai arahan. Exceller memberikan 1-0 misi iaitu meletupkan pangkalan UPG. Situasi menjadi lebih kacau. Arisa membuat keputusan untuk mencari penceroboh tersebut. Sho yang baru sampai ingin membantu Shepardon namun gagal dan malah turu. Gankyu sempat diterbalikkan sekejap oleh Shepardon dan akhirnya unggul lagi selepas Guts bertukar menjadi Fire Golza. Sho yang turu tadi untungnya dikejutkan lagi dan bertukar menjadi Victory serta melawan Gankyu. UPG berjaya mengubah tenaga Magna Wave dan langsung menggunakannya ke atas Fire Golza. Fire Golza yang marah menyerang Yoshiaki hinggalah dia jatuh dari bangunan. Hikaru bertukar menjadi Ginga dan mengikuti pertarungan tersebut. Arisa menjumpai 1-0 yang memegang bom dan melawannya. Untungnya dia menang dan Tomoya juga berhasil menyah-aktifkan bom tersebut. Ginga dan Victory sempat kesulitan namun berjaya mengalahkan mereka dengan M87 Kosen dan Victorium Shoot. Exceller akhirnya turun padang dan langsung menggunakan 5 Spadul Kaiju. Alhasil, terciptalah kaiju terkuat iaitu Five King dan membantai Ultraman Ginga dan Victory. Ultraman Ginga dan Victory berjaya dikalahkan oleh Five King. Taro mengatakan bahawa Hikaru dan Sho dikeluarkan dari Ginga dan Victory demi menyelamatkan mereka berdua. Exceller meminta Victorian untuk menyerahkan kesemua kristal Victorian atau bumi menerima nasibnya.
Hikaru kembali ke markas UPG dan mereka yang lain berkenalan dengan Sho buat pertama kalinya. Tambahan lagi, Sho juga menjelaskan sedikit sebanyak berkenaan Victorium. Tomoya mendapat idea untuk membangkitkan Ultraman Ginga dan Vittori, iaitu dengan menyerap tenaga Victorium milik Shepardon. Tetapi mereka harus memprogram ulang Mana Wave dan ianya mengambil masa yang cukup lama. 10 yang baru menyedarkan diri meminta maaf pada Exceller. Exceller memberikannya misi terakhir, iaitu meletupkan dirinya bersama markas UPG. Tomoya mengesan hal itu dan membiarkan Hikaru dan Sho mengatasinya. Disebabkan tiada tindak balas dari Victorian, Five King muncul di tengah bandar dan melakukan kekacauan. Kesannya Hikaru harus menghalangnya dan membiarkan Sho berhadapan dengan 10 sendirian. Hikaru menggunakan Sparkdol Kaiju milik Sho ketika berhadapan dengan Five King, namun ianya tidak memberikan apa-apa kesan terhadapnya. Sho di sisi lain berjaya mengalahkan 10 serta Tomoya berjaya memprogram ulang Mana Wave. Alhasil, Ginga dan Vittori dihidupkan semula dan bergegas ke medan pertempuran. Kerjasama mereka mampu membuatkan Five King kesulitan. Dengan kekuatan 6 Ultra Brother dan Sparkdol Kaiju, mereka dapat menghancurkan komponen-komponen Five King dan akhirnya mengalahkannya dengan Stodium Cosim. UPG dan Victorian akhirnya dapat menghembus nafas lega sementara Ginga dan Vittori terbang ke udara. Tetapi sebenarnya 10 masih lagi hidup dan mampu berdiri sambil berjalan ke suatu arah. Android 10 terbaring di atas tanah lapang mengingat pertarungan dia yang sebelum ini. Ternyata di sana ada Hikaru dan Misuzu yang lagi mencari bahan untuk memasak. Di sini dijelaskan juga bahawa kawan-kawan mereka sudah pun berjaya. Ada yang dah jadi idola, ada juga dah jadi fotografi. Di markas UPG, Kapten Yoshiaki mendapat berbagai laporan berkenaan penyerangan yang berpunca dari kocok-kocok Exceller dan menyuruh Hikaru dan yang lain bergegas menyelesaikan masalah tersebut. Ternyata Exceller Chibu Seijin masih hidup dan memberikan Guard Seijin kekuatan berkat Exceller Circuit. Misuzu terjumpa Android 10 dan menyapanya. Misuzu juga sempat menambahkan Android 10 dengan panggilan mana. Kemudian mereka dikejutkan dengan Sho yang menyuruh Misuzu menjauhinya. Kocok-kocok Exceller juga muncul di sana yang menyebabkan mereka harus melawan satu persatu. Sho juga sempat terkejut kerana mana pun melawan rakan seperjuangannya. Hikaru yang baru sampai dikejutkan dengan Beam Star yang mengganas. Sebelum dia bertukar, Hikaru melihat kocok-kocok Exceller memasuki hutan di sana. Dengan Hikaru yang membantu melawan kocok-kocok Exceller, Sho akhirnya berhadapan dengan Beam Star dengan cara menjadi Ultraman Vittori. Serangan kocok-kocok Exceller mengenai mana. Sebelum dia tumbang, dia sempat mengeluarkan serangan ke atas musuh. Dengan melihat Vittori yang dibantai habis-habisan kerana munculnya Beam Mula yang dikawal oleh Guard Seijin, Hikaru akhirnya bertukar menjadi Ultraman Ginga dan membantu Vittori. Pada awalnya mereka terlihat kesulitan kerana kemampuan Guard Seijin yang dinaik taraf. Tapi selepas Hikaru menggunakan akalnya, Ginga dan Vittori berjaya mengalahkan dua kaiju tersebut. Ternyata Tomoya juga ada di tempat kejadian. Dia tak mampu berbuat apa-apa kerana mana mempunyai fitur membaiki diri sendiri. Satu-satunya cara ialah kena bagi fitur itu berfungsi. Selepas menggunakan bacot no jutsu, akhirnya hidup juga itu mana. Exceller menunggu kebangkitan tuannya di bulan. Di sini dijelaskan bahawa dia mahu menggunakan tuannya sebagai wadah atau tubuh baru demi kepentingan diri dia. Guards yang baru dikalahkan oleh Ultraman Ginga disediakan dengan dua Sparkdol Kaiju untuknya, iaitu Doragori dan juga Verocron. Tanpa basa-basi, dia memecahkan tubuhnya dan melakukan kekacauan. Sho bertukar menjadi Vittori untuk berhadapan dengan kaiju itu, sementara Hikaru dihalang oleh Goki. Pada awalnya, Vittori mampu memberikan pertarungan yang cukup bagus. Setelah dia diracuni oleh Doragori, dia dibantai habis-habisan. Sho yang melemah dibawa ke hospital, sementara Hikaru berjumpa dengan... siapa pakcik yang satu ini? Pakcik ini menyuruh Hikaru untuk membawa Sho ke bawah tanah kerana salah-satunya yang boleh menyembuhkan Sho ialah Shepardon. Guards melakukan kekacauan lagi di bandar. Kali ini Hikaru yang berhadapan dengan mereka. Walaupun dengan kekuatan Giga Stream, Ginga masih kesulitan berhadapan dengan Doragori dan Verocron. Sho yang baru sedar langsung bergegas ke permukaan untuk membantu Hikaru. Tetapi keadaan dia yang melemah tak mampu berbuat apa-apa. Sehinggalah Shepardon mengorbankan dirinya untuk membuatkan Sho sedar terhadap sesuatu. Partikel yang dilepaskan oleh Shepardon membentuk Sparkdol Kaiju baru. Dan dengan kekuatan itu, Vittori dapat memanggil Shepardon Saber dan mengalahkan Doragori dan juga Verocron. Exceller mempunyai orang bawahan baru iaitu Muerte. Dia mahu mengubah manusia menjadi kaiju dengan cara memanipulasi mereka. Sebagai contoh di sini ialah Yoshida yang menjadi kaiju Gankyu. Cuma untuk Yoshida sendiri agak gagal yang membuatkan dia dikejar oleh Muerte yang menjadi Akumania Kaiju.
Tak bertuahnya ini makhluk sampai dia kena tembak dengan ahli UPG. Kemudian dia berjumpa dengan budak yang bernama Satoru. Budak ini membantunya hinggalah dia terhutang budi. Langsung dibalas dengannya seperti mengajar Satoru memasak dan mengendara basikal. Muerte pun muncul lagi, kali ini di hadapan mereka berdua. Dia pun membuatkan Yoshida marah dan akhirnya membuatkan Gangkyu membesar pada ukuran kayu. Hikaru bertukar menjadi Ultraman Ginga dan berhadapan dengannya. Untungnya Satoru ada di sana dan membuatkan Ginga tidak mudah termakan perangkap. Muerte yang baru jadi kayu nak memperkenalkan dirinya pun ditendang oleh Ultraman Vittori. Muerte yang marah membuatkan Yoshida tak mampu mengawal badannya dan menyerang Ultraman Ginga dan Vittori. Namun berkat bacot no jutsu dari Satoru, Gangkyu mampu membebaskan dirinya dan akhirnya Muerte berjaya dikalahkan. Satoru takut kerana Ginga dan Vittori akan mengalahkan Yoshida yang menjadi Gangkyu. Yoshida pun memberikan kata-kata terakhir sebelum Ginga mengeluarkan Ginga Comfort. Semasa Goki, Hikaru dan juga Arisa tengah bekerja, mereka mendengar lagu yang dinyanyikan oleh idola terkenal iaitu Chigusa. Mengejutkan lagi, Chigusa merupakan kawan dari Hikaru dan juga Tomoya. Di tempat di mana konsert Chigusa berada, sebuah meteor besar terhempas di sana. Ternyata meteor itu ialah Imperializer dan melakukan kekacauan. Untungnya ada Show juga dan langsung berhadapan dengannya dengan cara bertukar menjadi Ultraman Vittori. Gas Seijin yang awalnya ingin menangkap Chigusa pun gagal kerana munculnya Metron Seijin. Pada awalnya dia bekerjasama dengan Axeler untuk membunuh manusia. Tetapi lama-lama dia malah terkena perangkapnya sekali. Langsung menjadi peminat idola tak tu. Walaupun perbuatan Metron ni dah baik, selagi The Alien masih kena tangkap. Di sisi lain, Gas masih ingin menangkap Chigusa dan membelit Hikaru. Metron yang tahu hal itu langsung balik ke tempat itu. Anjir, ditangkap langsung teleport cok. Gas yang marah bertukar menjadi kaiju Zoa Morochi. Langsung one hit tak tu. Malah satu squad pula. Kesulitan lagi. Berkat nyanyian dari Chigusa, Zoa Morochi dapat dibuat tak berdaya dan akhirnya dikalahkan oleh Ultraman Ginga dan juga Vittori. Lugiel akhirnya mengeluarkan serangannya dan mengenai kawasan di bandar. Pihak atasan dari UPG akhirnya turun padang dan berjumpa dengan ahli UPG yang lain. Guts berulah lagi dengan bertukar menjadi Beardon. Show yang ada di sana bertukar menjadi Ultraman Vittori dan berhadapan dengannya. Ahli UPG ditahan dan tidak diberikan keluar bertugas. Pihak atasan menunjukkan senjata yang mereka kembangkan iaitu Victorium Cannon. Senjata ini memerlukan kristal Victorium sebagai tenaga untuk mengalahkan kaiju. Memang awalnya nak menggunakan benda ni ke atas Beardon, namun gagal kerana Ultraman Vittori berjaya mengalahkannya walaupun sedikit kesulitan. Tambahan lagi, dia tak percaya pada Ultraman yang membuatkan Hikaru marah besar. Ahli UPG kecuali Arisa digantung sedangkan Hikaru dipenjara. Axeler yang muak dengan Gas Seijin yang asyik gagal terus langsung memukau Guts untuk melakukan kekacauan dengan kekuatannya sendiri. Di sini dijelaskan sedikit kenapa Arisa tak digantung. Kerana dia mahir dalam jurus menembak. Untungnya di sini Tomoya tahu macam mana nak lepaskan Hikaru dan melarikan diri menggunakan kereta UPG. Gas Seijin muncul dan melakukan kekacauan di bandar. Berkat Ginga Stream, Guts berjaya bebas dari kawalan Axeler dengan melepaskan Axeler Circuit. Sayangnya Guts dibunuh oleh Arisa melalui Victorium Cannon. Victorian yang mengetahui hal itu seakan tak percaya dengan perbuatan Kapten Yoshiaki memberitahu mereka kenapa UPG dibentuk. Jadi alasannya kerana untuk meneliti kristal Victorium. Shaw mendengari hal itu dan tidak mempercayai Hikaru lagi dan bergegas ke markas UPG. Chibu Seijin mendapat kunci baru iaitu Zeton Seijin dan mengarahnya untuk melakukan kekacauan. Shaw menghadapi ahli UPG di markasnya, tetapi disebabkan naif, dia termakan perangkap dari pihak atasan dan kemudian merampas Sparkdoll Shepadon dari Shaw dan menggunakannya sebagai tenaga untuk Victorium Cannon. Tiba-tiba munculnya Hyper Zeton dan kemudian berhadapan dengan Ultraman Ginga. Walaupun dibantai habis-habisan, pihak atasan menyuruh Arisa untuk menembakkan Victorium Cannon. Namun Arisa menolak kerana Zeton menjadikan Ginga sebagai perisai. Pihak atasan tidak mengisahi hal itu yang membuatkan Arisa memberontak. Ternyata Goki dan Kapten Yoshiaki ada di sana dan membawa Shaw dan Arisa pergi. Pihak atasan tetap ingin menembakkan Victorium Cannon tetapi gagal kerana senjata itu ada masalah. Ultraman Vittori juga ikut turun padang dan membantu Ginga melawan Hyper Zeton. Walaupun hanya untuk melengahkannya, Taro pun menyuruh Hikaru menggunakan Cosmo Miracle Kosen dan Hyper Zeton pun berjaya dikalahkan. Anjirlah, baru guna ni serangan. Kemudian mereka dikejutkan dengan Dark Lugiel yang terhempas di base UPG. Lugiel bergabung dengan Victorium Cannon yang membuatkan dia mendapat bentuk baru iaitu Victor Lugiel. Dan Ginga dan Vittori pun
melakukan pertarungan perdana mereka. Babak awal kita diperlihatkan dengan Ginga dan Vittori yang telah dikalahkan. Tapi jujur dari saya yang strategi dari Hikaru itu cukup bagus, iaitu dengan cara bergila-gila melawan Victor Lugiel sebelum color timer berkedip. Tetapi disebabkan Victor Lugiel ini terus-menerus menyirap kristal Vittorium, tetap sahaja kesulitan. Ahli UPG yang lain telah cedera akibat serangan dari Victor Lugiel. Ternyata di sana pun ada Mana yang melindungi Arisa. Kalau tiada dia dah mati tu. Mana juga menanyakan beberapa soalan berkenaan manusia kepada Tomoya. Dan agak rumit juga Tomoya ini jelaskan. Sakuya meminta mereka berjumpa dengan Permaisuri Kisara. Dan sesampainya mereka di bawah tanah, Permaisuri Kisara memberitahu kepada mereka tentang objektif Chibusejin, iaitu mendapatkan Victorium Core yang ada pada inti bumi. Hanya Mana saja yang mampu ke sana kerana dia mempunyai banyak kelebihan. Namun Mana mengkhianati mereka dan membantu Chibusejin dengan memberitahu keberadaan Victorium Core. Disebabkan situasi menjadi kacau, akhirnya Hikaru dan Sho membongkarkan identiti mereka kepada ahli UPG. Sedih juga babak di sini dan akhirnya mereka berhadapan dengan Chibusejin. Yang mengejutkan lagi, Mana tak mengkhianat mereka. Hal ini terjadi kerana Hikaru tahu apa yang akan dibuat oleh Mana. Dan akhirnya Hikaru dan Sho melakukan pertarungan yang kedua kalinya dengan Victor Lugiel. Pertarungan kedua kalinya antara Ginga dan Vittori melawan Victor Lugiel pun terjadi. Disebabkan Mana, Vittori dapat menggunakan kekuatan Shepardon dan merosakkan Victorium Cannon milik Victor Lugiel. Meskipun begitu, Ginga dan Vittori tetap dibuat kesulitan oleh Victor Lugiel. Tiba-tiba badan Exceller meletup dan berubah menjadi spadul. Ternyata itu ulah dari Dark Lugiel yang sebenarnya mempergunakan Exceller dan sekalian sudah 100% bangkit. Dengan itu juga, Victor Lugiel dengan senangnya mengalahkan Ginga dan Vittori sehinggalah mereka menjadi batu. Sebelum perkara itu terjadi, Hikaru dan Sho dikeluarkan dari badan mereka berdua. UPG bergegas ke tempat kejadian dan membawa Hikaru dan Sho. Keadaan di sana semakin tegang sampaikan penduduk di sana kekurangan bekalan keperluan. Mereka mendapat mesej dari Mana. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Victor Lugiel ialah dengan cara mengorbankan dirinya. Rancangan ini diarahkan langsung oleh Victorium Core kepada Mana. Di sisi lain, berbagai daerah berdekatan kawasan kejadian menyemangatkan dengan memberi kata-kata semangat seperti Chigusa yang menyanyikan lagunya dan Misuzu yang memberikan manisan kepada penduduk di sana. Penduduk Victorian yang berada di bawah tanah pun akhirnya keluar ke permukaan untuk berjumpa dengan UPG. Satu-satunya cara untuk membuatkan Hikaru dan Sho menjadi Ultraman dengan menggunakan kristal-kristal mirip mereka. Konco-konco Dark Lugiel juga muncul di sini untuk menghalang mereka daripada berhadapan dengan Victor Lugiel. Namun ahli UPG mampu memanfaatkan situasi itu. Dan akhirnya, pertarungan yang ketiga kalinya terjadi antara Ultraman Ginga dan Vittori melawan Victor Lugiel. Meskipun kesulitan, Ginga dan Vittori menggunakan kesemua kemampuan mereka demi menjatuhkan Victor Lugiel. Dan berkat daripada usaha Mana melemahkan Victor Lugiel, Ginga dan Vittori berjaya mengalahkan Victor Lugiel dengan serangan Cosmo Miracle Especially. Selepas tamatnya pertarungan, Hikaru berjumpa dengan Ginga. Sayangnya Stream Brace tidak dapat lagi digunakan kerana Taro telah kembali ke Tanah Cahaya dan Ginga juga mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Ahli UPG menolong penduduk di sana membersihkan kawasan itu. Terdapat banyak juga momen yang susah untuk saya jelaskan. Apapun, Hikaru dan Sho akhirnya berpisah dan berharap mereka dapat berjumpa lagi.